Pertama, hobi buat tattoo. Yang kedua, hobi buat tayang. Dia pasang benda tu, bearing-bearing tu dekat ni lah, dekat anu dia tu. Yang ketiga, makan ubat. Allah, habis ubat orang makan. Ubat kita, kalau kita demam kan, pergi klinik, pergi ambil ubat demam, Panadol lah ambil, dapatlah 5 biji. Dapat makan sebiji je gitu. Yang 3 biji, 5 biji lagi tu, dapat. Habis dah makan ke dia. La ilaha illallah akbar. Aduh, itulah cerita ubat gatal. Ya ilaha illallah. Dah sebelah dah. Pagi-pagi sebelah. Betul. Kalau awak tengok kan, dah macam-macam ubi. Bukan sebiji dia letak. Kadang-kadang 5 biji. Tak tahu nak guna. Tak tahu untuk apa. Tak tahu. Aksesoris dia panggil. Macam kita pakai subang lah contoh dia. Subang, tindik hidung. Macam tu lah contoh dia. Pakai subang kat kening. Dia pakai barang tu dekat anu dia. La ilaha illallah. Muka Sabtu. Buat apa dengan ubat? Dia makan ubat orang gila. Dia makan ubat orang gauk. Dia makan ubat. Tak kira asal jumpa ubat ni, dia makan. La ilaha, bosan sangat. Betul. Tak tahulah kenapa. Tak takut mati budak-budak ni cakap. Ubat gauk orang, dia makan. Ubat PSY orang, dia makan. Ubat kecibani orang, dia makan. Apa? AZM, thank you. Buat batang ubi nak guna. Tak tahu nak guna bila. Dia penjara 15 tahun bila nak guna. Bila nak guna. Tak tahu balik ke tak balik. Mati dalam J tak tahu. Nak bagi tidur. Tak tidur. Makan ubat gauk. Tidur apa? Tak kira ubat. Dia tak tanya ni ubat apa. Dia tak tanya. Dia pakai peluk. Ilaha illallah. Habis. Siapa orang sakit tak boleh makan ubat. Jumpa ubatnya tu. Dapat apa tu? Azim. Dapat apa? Long. Terima kasih. Dia ubat tak boleh letak merata-rata. Letak merata-rata hilang. Dia sampai kita kena sorok kalau kita ada ubat. Dia jumpa je peluk. Panadol peluk. Padahal dia tak demam pun dia makan Panadol. Panadol yang KK dapat cendol pula. King. Thank you Ramai kot pagi-pagi ni. Test market ni pagi ni. Bukan nak bercakap sangat. Test market. Saya nak tidur tadi tak boleh tidur. Waalaikumsalam. Ubat. Ubat dia makan ubat macam cakap. Betul. Tak boleh lupa ubat kalau kita letak. Padahal kita demam ni. Dapatlah ubat. Kadang-kadang dapat ubat painkiller. Ada juga painkiller kadang-kadang. Dapatlah yang kapsul dalam kapsul kan. Painkiller kan. Hilang. Satu bilik kadang-kadang 10 orang. Saya pernah tidur duduk. Ramai sangat.